Ni kalau bomba memang tak lepas lah ni. Okey, ni adalah jalan nak masuk ke tapak perumahan yang dikatakan tidak mendapat kelulusan daripada kerajaan. Nampak daripada jalan tar masuk ke jalan konkrit yang dibuat secara sementara. Kalau tengok jalan macam ni, tengok kita tengok di atas tu macam menongak, nampak. So ini tak ikut spek lah. Dia punya slope, bahasa orang kampung panggil slope, ataupun kita kecerunan, ataupun kita panggil sebagai jalan dia punya gradient. Nampak gradient ni very steep. Ini kalau bomba memang tak lepas lah ni. Bombanya selalu akan komen tentang keperluan ni, dia tidak ikut dia punya spek dia lah. Okay. Benda ni kita tak nampak, dari segi orang biasa tak nampak, tapi bila berlaku kebakaran, so masa ni lah kita akan salahkan bomba dan juga developer. Tapi inilah kerajaan tempatan untuk memantau kerja-kerja development. So mungkin anda akan belajar sesuatu untuk jadikan panduan dalam anda nak beli rumah, nak terlibat dalam development. Jumpa lagi, bye.